Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Rushdina daripada SMK Simpang Kuala. Okey, kita sambung kembali dalam video yang ketiga untuk sains tingkatan 3, bab yang kelima iaitu termokimia. Okay, dalam video kali ini anda akan dapat menjalankan eksperimen untuk membanding dan membezakan tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. So, seperti mana yang anda telah faham, ya, ada dua jenis tindak balas utama. Yang pertama adalah tindak balas eksotermik, iaitu haba dibebaskan ke persekitaran, dan yang kedua adalah tindak balas endotermik, yang mana haba diserap daripada persekitaran. Okey, tujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk membanding dan membezakan antara tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Okey, hipotesis untuk eksperimen ini adalah tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Okey, untuk pemboleh ubah terdapat 3 pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Yang pertama adalah jenis bahan kimia, yang mana kita menggunakan bahan yang membebaskan haba dan kita juga menggunakan bahan yang menyerap haba, dan ini dikatakan sebagai pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, untuk yang kedua adalah bacaan suhu akhir, yang mana kita ingin melihat bacaan suhu akhir untuk menjadi penanda sama ada uji kaji yang kita jalankan ini adalah tindak balas kepada eksotermik ataupun tindak balas endotermik, dan ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, untuk pemboleh ubah yang ketiga iaitu pemboleh ubah yang dimalakan ialah isi padu air adalah sama untuk setiap eksperimen. Dan ini adalah bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen ini, yang terdiri daripada 6 bahan dan juga 4 radas. Okey, jom kita lihat apa bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. Yang pertama, kita menggunakan sebut natrium hidrogen karbonat, natrium hidroksida, amonium klorida, larutan natrium hidroksida, asid hidroklorik dan juga air. Untuk radas pula, kita menggunakan cawan polistrena, termometer, spatula dan juga silinder penyukat.